Apa? Jadi kalau kau dengar lagu Malik 30 hari tanpa henti, bayangkan ini satu eksperimen sosial. Seorang lelaki biasa, tiada latar hip-hop, tiada pengalaman battle rap, cuma satu cabaran, 30 hari, hanya lagu Malik, tiada lagu lain. Hari pertama Encik Korok masih normal, angguk kepala, hayati lirik, rasa diri macam ada makna yang lebih dalam dari biasa. Dia pandang cermin dan bisik perlahan, Assalamualaikum dari General, bukan sebab nak bagi salam, tapi sebab dia rasa hidup dia baru je, mula bab baru. Hari ketiga, perubahan kecil mula berlaku. Mak tanya, nak makan apa? Dia jawab tenang, kulitku tebal, ku kebal, ingat ku kebal. Banyak berbual makan angin kembung perut mual. Mak engkau terdiam kaku, dia cuma tanya nak nasi atau mi. Tapi Encik Korok jawab macam tengah rap battle. Hari ketujuh, gaya pakaian berubah. Topi flat cap hitam, baju kola polo stripe, berdiri banyak dalam bayang. Setiap caption post gambar di Facebook mesti guna lirik lagu Malik. Dia start guna ayat deep. Dia mula baca buku meditation dari Marcus Aurelius. Dia tak perasan pun. Member tegur, kau alright ke tak? Dia senyum kecil dan jawab dengan tenang, ijazah terbaik datangnya dari jalanan, dari pengalaman bercakap dan bersalaman. Member lagi confused. Hari ke-14 Encik Korok mula bercakap perlahan. Setiap ayat ada rhythm. Bos tanya, report dah siap? Dia jawab sambil pandang jauh, senyum. Tak perlu kata apa-apa. Bos tak faham, tapi dia rasa ayat tu deep. Hari ke-21 side effect makin jelas. Dia tak boleh jawab direct. Semua kena ada makna kedua. Kawan tanya kenapa lambat. Dia jawab, mulut orang perosak reputasi, pembunuh motivasi, mereka pakar fabrikasi modifikasi. Padahal traffic jam je. Hari ke-30 transformasi lengkap. Cara jalan berubah. Lebih slow, lebih tenang. Macam setiap langkah ada beat yang orang lain tak dengar. Dia duduk seorang, tanggalkan cermin mata hitam dan cakap perlahan, akhirnya sempurna. Mari kesimpulan. Adakah dia jadi orang lain? Tak. Dia cuma jadi versi yang rasa hidup ni ada soundtrack sendiri. Dengar lagu Malik selama 30 hari straight tak buat kau gila. Cuma buat kau rasa setiap soalan ada makna tersembunyi dan mungkin kau mula jawab soalan paling simple. Macam kau buat tesis untuk PhD falsafah tingkat tinggi. Kalau korang suka konten macam ni, jangan lupa subscribe, follow dan share.